Tengok pun dah terliur. Betul tak? Kalau kamu ada sebiji buah terung, bolehlah bakar atas tungku gas. Kemudian ambil 2 biji cili merah, 2 biji cili hijau dan juga bawang dalam 3 biji. Tak lupa tambahkan garam secukupnya, secukup rasa macam mana yang korang nak lah kemasinan dia. Ketuk-ketuk. Bukan. Masuk dalam lesung, korang boleh tumbuk terus. Tumbuk sampailah halus macam ni. Kemudian terung yang tadi dah siap dibakar dah tu, korang belahkan dia macam ni, pipihkan dia. Korang tengok tak? Bagi dia luas sikit. Lepas tu, bawang cili tadi yang dah pun kena tumbuk tu letak dekat atas tu. Macam ni. Korang boleh tengok, tengok pun dah terliur. Kemudian, tak lupa juga korang letakkan limau kasuri ataupun limau nipis pun boleh. Limau segala jenis, lemon pun boleh, okey? Dan kalian cocoh. Teruslah cocoh. Biar dia sekata. Biar dia meresap ke dalam daging terung tu kan sambal dia ni. Tak lupa korang ambil je nasi putih. Korang makan sekali. Kalau ada ikan masin lagi sedap. Kalau tak ada, korang boleh buat telur dadah untuk teman makan dia. Memang sedap weh. Aku tengok video ni pun aku terliur. Lagilah korang. Apa lagi? Pergilah masak.